Jom kita terokai album terbaru, album Interference, ruangan pembelajaran yang menggabungkan konsep fizik dengan pendekatan kreatif dan mudah ingat. Hai, saya Cikgu Nur Azlina binti Muhammad Arif, guru fizik dari MRSM Tun Gafar Babur Jasim Melaka. Hari ini saya akan berkongsi satu teknik mengingat konsep fizik menggunakan kaedah nyanyian bagi bab 5 fizik tingkatan 4 iaitu irama interference untuk topik interference gelombang. Objektif pelaksanaan idea untuk irama interference adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep asas interference, untuk mengukuhkan ingatan jangka panjang, menarik minat pelajar dengan pendekatan yang lebih kreatif, mengurangkan kekeliruan konsep yang berulang, meningkatkan kemahiran menjawab soalan peperiksaan, membangunkan kreativiti pelajar dan meningkatkan keyakinan pelajar dalam menerangkan konsep asas interference. Isu dan masalah yang mencetuskan idea ini, yang pertama, kesukaran konsep di mana pelajar sukar ingat kata kunci. Yang kedua, kurangnya penglibatan pelajar yang disebabkan oleh pengajaran yang tidak menarik. Kesilapan yang berulang. Yang keempat, konsep yang abstrak di mana sukar untuk divisualkan. Kelima, jawapan tidak tersusun di mana jawapan pelajar tidak teratur dan tidak mengikut format. Dan yang keenam, pelajar cepat lupa. Okey, di sini saya akan kongsikan teknik mudah mengingat bagi topik interference dalam kaedah nyanyian. Okey, jom kita cuba Crash, crash, a bigger crash, trough, trough, a bigger trough, crash, trough, distract. Okey, ini dalam melodi yang rendah. Kalau kita nak buat lebih rancak dan laju, saya biasa buat macam ni. Crash, crash, a bigger crash, trough, trough, a bigger trough, crash, trough, distract. Dia merujuk kepada cara kita menyanyikan rhythm ataupun keyword lagu interference tadi. Sebab benda ni sangat penting. Bila kita dapat trigger memory, kita akan mudah mengingat sesuatu benda tu dengan lebih cepat dan cepat dan ringkas lah. Okey, so kita tengok keyword yang ada dalam gambar rajah yang saya lukis ni. Okay, kalau dalam bahasa Melayu, puncak bertemu puncak akan menghasilkan puncak yang besar. Lembangan bertemu lembangan akan menghasilkan lembangan yang besar. Puncak dan lembangan akan menghasilkan distract. Distract ni merujuk kepada maksud interference, memusnah. Okey, mari kita lihat satu persatu. Crash, crash, a bigger crash. Trough, trough, a bigger trough. So, bila kita dapat perkataan bigger crash, a bigger trough. So, nampak kat sini. Dia punya amplitude dia makin tinggi dan besar. So, kita namakan dia sebagai amplitude maksima. Keyword mesti menggunakan amplitude maksima. Bila amplitude maksima, tenaga yang terhasil adalah tinggi. Bila tenaga tinggi, so dia akan menghasilkan interference membina. Okey, objek akan bergerak ke atas dan ke bawah dalam keadaan interference membina. Maksudnya ombak besar lah. Okey, manakala crash trough akan menghasilkan distract. Okey, cuba lihat dia punya garisan halus tu. Garisan yang kita lukis ni, bila katalah positif bertemu dengan negatif kan. Ni negatif. Positif A, negatif A. So, dia akan menghasilkan sifar. So, amplitudenya sifar. Bila sifar, interference memusnah. Bila amplitude sifar, tenaga pun sifar. Maka, objek akan berada dalam keadaan rehat dan tidak bergerak. Dalam keadaan tenang lah. Ayat yang mudah. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Gelombang ada dua jenis interference. Interference membina dan interference musnah. Puncak bertemu puncak membina dan namanya. Lembangan bertemu lembangan sama hasilnya. Puncak bertemu lembangan musnahlah akhirnya. Puncak yang kecil, puncak yang kecil, bergabung dua menjadi puncak yang besar. Puncak yang besar, lembangan kecil dan lembangan kecil jadi besar sama juga interference membina. Puncak dan lembangan pula yang bertemu jadi sifat tidak sama, interference memusnah. Itulah dia interference gelombang. Impak daripada idea ini, yang pertama dapat membangunkan kreativiti dan keyakinan pelajar, meningkatkan ingatan jangka panjang pelajar melalui melodi dan ritma yang dihasilkan, prestasi menjawab soalan bertambah baik, pembelajaran lebih menyeronokkan dan interaktif,
memupuk PDP yang lebih inovatif ke arah abad ke-21, menyokong gaya pembelajaran yang pelbagai, malah pemahaman konsep meningkat dengan ketara dan dapat mengurangkan salah tanggapan atau misconception bagi konsep interference. Okey, di sini saya kongsikan beberapa tips untuk menggunakan kaedah nyanyian lagu interference. Yang pertama, pilih melodi ringkas dan familiar. Kedua, pastikan lirik mengandungi kata kunci penting. Ketiga, ajar konsep asas dahulu sebelum lagu. Keempat, gunakan gaya nyanyian yang bertenaga. Kelima, ulang sehingga pelajar benar-benar ingat. Keenam, gunakan lagu sebagai trigger memory. Ketujuh, jadikan aktiviti ini secara berkumpulan. Kelapan, gunakan video ataupun audio rakaman jika perlu. Kesembilan, uji pelajar tanpa melodi selepas pengajaran. Dan yang ke-10, integrasikan lagu dalam teknik ataupun latihan menjawab soalan. Okey, daripada idea ini, dapat disimpulkan bahawa aktiviti ini dapat merangsang kreativiti dan pemikiran kritis pelajar melalui pembelajaran yang lebih fleksibel, meningkatkan keupayaan pelajar dalam membuat sesuatu hubungan bagi konsep fizik, iaitu pelajar bukan sekadar menghafal fakta, malah dapat membantu pelajar mengekalkan fokus lebih lama dalam sesi PDP dan menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam sesi soal jawab serta perbincangan dalam kumpulan, serta meningkatkan daya ingatan jangka panjang kerana konsep yang dipelajari adalah melalui pengalaman yang lebih bermakna. Terima kasih kerana menonton microlearning ini. Semoga perkongsian ini menjadi motivasi untuk anda dalam melaksanakan inovasi bagi mempertingkatkan PDP dan menyumbang kepada kemenjadian pelajar. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.